bila orang kata kalau akademik, kelas belakang je dicampak kat seni. Tak betul tu sebenarnya. Tak betul. Orang yang kalau nak belajar seni, dia kena ada keinginan. Tak boleh orang yang orang kata tak ada masa depan dengan akademik katanya cikgu kan. Hantar ke kelas paling belakang, which is kelas seni. Tak boleh. Salah tu. Salah. Yeah. So kenapa nampaklah kita punya sistem hierarki, sistem pendidikan kita meletakkan seni paling bawah. Assalamualaikum dan selamat datang ke podcast episod kelima bagi siri yang keempat untuk tahun 2026. Sebuah ruang santai, suara dan cerita khas buat anak seni yang terus berkarya, berkongsi dan menghidupkan dunia seni tempatan. Terima kasih kepada semua yang sentiasa menyokong podcast ni. Jangan lupa untuk follow perkembangan kami di channel YouTube, iaitu channel Pod. Support, like and share dan subscribe supaya orang kata lebih lagi dapat banyak berkarya dan suara anak seni Perak dapat diketengahkan di peringkat lebih besar lagi. Dan rancangan ini merupakan usaha Pod juga di bawah Arkib Muzik Perak dalam mengumpul, mendokumentasikan dan menyimpan maklumat seni muzik negeri Perak untuk warisan generasi akan datang. Jadi untuk maklumat lanjut, korang bolehlah check it out dekat laman web arkibmuzikperak.com atau podcast daripada anak seni untuk anak seni Perak. Kali ini kita jalankan penggambaran kita di 21 Cafe di Meru Raya Ipoh. Tidak asing lagi, satu pot healing. Orang kata ramai yang datang dekat sini. Jadi korang yang luar Ipoh ataupun di dalam Ipoh sendiri, mungkin ada juga yang tak tahu, boleh datang ke 21 Cafe dekat Meru Raya ni. Jadi terima kasih kepada bos 21 Cafe. Korang mesti kenal bos ni. Kau nak tahu ke siapa dia? Kita tengok VT ni dulu. Assalamualaikum, saya Nazirul Naim bin Cik Hashim. Saya owner kepada 21 Cafe di Meru Ipoh. Operation hours kami akan bermula daripada jam 8 pagi sehingga 12 malam. Apa yang menarik dekat sini, kami menyediakan kemudahan seperti internet dan hujung minggu, Jumaat dan Sabtu kami akan ada busking, dan daripada tu kami sediakan kawasan yang comfortable lah untuk pelajar-pelajar nak buat assignment. Untuk sekarang ni kami ada menu yang heavy seperti chicken buttermilk, kita ada nasi lemak dan juga spaghetti bolognese, creamy carbonara, dan buat masa ni kemungkinan kami akan tambah lagi beberapa lagi menu. InsyaAllah kita akan sediakan lagi western dan kemungkinan ada lagi a few lah yang untuk saya decide. Buat masa ni kami ada kopi seperti mentega hangit dan kami ada matcha juga seperti matcha Dahaka. Kami ada juga seperti Ferrero Rocher, kita ada sneakers. Boleh datang ke kedai untuk cuba. Okey, sebenarnya 21 Cafe ni diusahakan oleh bekas pemain kebangsaan iaitu Nazirul Naim. Satu ketika dulu beliau juga pernah mewakili Perak. Jadi daripada Perak tak ada apa-apa sehinggalah dia bermain bersama kawan-kawannya lain sampai orang kata menang Piala Malaysia, iaitu final yang penuh dramatik. Dahsyat. So dan selepas dah bersara daripada bermain bola sepak, Nazirul Naim atau dikenali sebagai Naim ni buka sebuah kafe. Dia bermula secara kecil-kecilan dan sekarang Naim dah ada kafe yang orang kata besar dan luas lagi, boleh terima lagi ramai pelanggan. Dalam satu masa tu, kira kalau pot healing tu, inilah antara pot yang ada di Meru Raya Ipoh ni. Aku tak nak lengahkan masa lagi. Aku nak memperkenalkan tetamu jemputan istimewa kita hari ini. Aku rasa korang tahu siapa, iaitu sekumpulan orang gila. Selamat datang. Thank you. Apa khabar? Sihat. Oi, lama lah tak jumpa. Kan? Last 2023. 2023 ya last jumpa. So selamat kembali ke Ipoh.
Yeah. Thank you. Jadi kalau orang Ipoh, macam yalah, Ipoh ni tempat yang sangat orang kata sentimental value Betul. So sangat banyak. Ya. Especially kita orang banyak lah sentimental value. Ya. Sebab kita orang pun besar kat sini kan. Betul. So macam tu lah cakap, kalau kita orang like let's say kita orang dah sekarang duduk KL, tapi bila once kita pergi Ipoh tu, kita orang tak cakap dengan kawan kita orang pergi Ipoh. Ya. Walaupun show sana kan, nanti kita orang balik Ipoh. Oh. The term tu kita orang ajak kita orang balik Ipoh ni. Okay. So memang Ipoh tu macam Lain lah. dia bukan kampung, tapi dia memang rasa home to us. Ya. Yeah. Ya. Home ground. Yeah. Oh, home ground lah macam budak bola. Jadi selamat datang. Okey, boleh tak perkenalkan diri? Bagi tahu asal daripada mana, sebab orang tahu yang cakap kembar, kita lebih mesra kalau kita cakap SOG. Oh, kembar ke? Jadi mungkin adik. Adik ni abang kan? Okey, Betul. adik boleh cerita dulu. Kenalkan nama, besar di mana kan? Okay. Hai, saya Raja Nazmin Shah atau lebih dikenali sebagai Adik, pemain drum untuk Sekolah Orang Gila. Kenapa kan aku boleh cakap aku membesar kat Ipoh, sebab aku memang lahir kat Taiping. Oh. Typing. Lepas tu sekolah semua kat Ipoh. Kat Anderson, Kat Avenue. So kita orang bersama sekelas dengan abang ni dari sampai habis sekolah lah kan, sampai habis universiti pun. Jadi untuk membezakan kita orang, aku terpaksa gelarkan diri aku adik, no matter what. Sebab nanti kita orang agak mirip. Sekarang tak lah. Dulu hairstyle pun sama. Sama sangat. So cikgu pun salah. Kalau parents pun salah, apatah lagi cikgu, apa semua, kawan-kawan. ada kawan-kawan. So dia panggil kembar adik, kembar abang. Dekat Ipoh kan, dekat Anderson orang panggil kembar adik, kembar abang lu. Betul. So adik. Jadi biasanya kalau kembar ni, kalau adik dia mengalah ke abang Tak yang ada mengalah? maknanya, Tak ada. Dia nampak dunia dulu. Dia abang. Tak ada malang-alang. Okey. So okey, abang. Nama saya Raja Nazri Shah bin Raja Azham. Kembar abang, sama lahir kat Taiping, takkan tempat lain pula kan kalau kembar kan. Lahir kat Taiping, kita orang dah berumur. Sebenarnya ada ni kita orang sebaya tau. Kita satu sekolah yang sama. Daripada sekolah rendah sama, sekolah menengah pun sama. Betul. Cuma kelas lain. Betul. Tak pernah sama kan. Betul. Tak pernah sama. Sebab saya tak ada kembar. Hey. Kalau kembar mungkin sama kot. Nama dia kelas kembar. Kau dulu kategori kelas apa? Biru? Kelas biru. Betul. Kelas biru. Okey, sebab kau jarang, tak banyak big size Betul. dekat sekolah time tu. Betul. So kita ingat Rashidan tu, okey ni big show ni lu. Big show Big show. Daripada besar, daripada kecil ke besar. Bila dah besar nak kecil, so tak sesuai lah. Jadi kita kekalkan besar. Kan? So Okay, memang abang memang main untuk SOG, and then selain SOG, kerja hakiki memang main music juga. Produce lagu, buat lagu untuk orang, and buat film scoring. Apa-apalah tentang music. Tapi kebanyakannya lebih kepada bahagian-bahagian penciptaan lagu lah. Okay, boleh tak korang cerita sikit kenapa SOG? Untuk pada asalnya SOG ni, okay, berapa orang asalnya? Lepas tu, siapa yang pilih nama SOG ni sendiri? Okay, first, selalunya kita orang dah buat deal tau. Every time kenapa nama SOG ni, mesti adik kena jawab sebab dia yang bawa keluar nama tu. Kali ni awak nak jawabkan ke? Abang nak jawabkan. Thank you. Okay. Abang jawab. POV orang lain lah. Okay. SOG ni, kita orang tu lah, malang sekali lah. Masa dekat Ipoh, kita orang tak start main music time tu. Kita orang memang fokus bola, nak jadi pemain bola. Tapi nak jadi cerita Anderson banyak sangat player bola yang power. So somehow kita orang macam a bit lah give up lah. Tapi adalah macam grudge lah. Macam one day kita nak jumpa budak Anderson, nak main bola power kan. Nak tunjuk. Tapi at the same time, Tuhan tunjukkan jalan dekat Selayang. Masa kita orang pindah Selayang, kita orang satu sekolah dengan Zai atau Acoy daripada floor 88. Kita satu sekolah, tapi dia junior. Time tu kita orang form 3, dia form 1. And then happen to be dia main gitar depan kita orang, and then kita orang got jealous. So jadi dengan perasaan cemburu tu kan, macam tak boleh lah tengok budak form 1 lagi boleh main gitar, kita tak boleh main. So kita main, and then year later ada Hari Guru. Sebab kita orang kenal dia pun daripada Hari Guru lah. First year tu kan, masa dia form 1 dia dah main perform Hari Kita Guru. orang form 3. Gila, lepas tu crowd semua macam bestnya kan, jadi main muzik kan. Sekolah tu ada perempuan ke? Ada. Patutlah. Lain tu kalau sekarang perempuan Kembar ni memang cekak. Okay, lepas tu masa form 4 kita jumpa kenalan-kenalan yang sama, ada seiringan apa kata minat muzik terhadap band System of a Down. So bila minat band System of a Down ni muzik macam tu, so macam every week
kita orang akan pergi Jamming. tapi time tu sebab sempena hari guru lah. Dapat slot pembimbing rakan sebaya punya club. Oh, pembimbing rakan sebaya. Dan kita orang sekelas sebenarnya. Oh, ya? Satu kelas. So the band tu ada 5 orang mula. 5 orang ni semua satu kelas. And geng-geng PRS ni, and then happen to be semua jadi pengawal sama-sama. 4-5. Yeah. Nama band tu kita orang bagi nama Sound of Genocide. Son of Sound- Genocide. Bayangkan Genocide. masa time tu umur form 4 tak tahu apa-apa kan, dengar word genocide daripada lagu-lagu MC Tower Down je. Tapi the inti tu macam kita punya lah mentah kan. And then bila nama Sound of Genocide tu kita pakai sampai umur 20 tahun dah, 19. 19. Tahun 2009 baru 2009. adik decide macam kita dah lah banyak buat lagu-lagu macam Jiwang macam ni. Tapi macam maksudnya bukan genocide lah. Maksudnya kan genocide tu macam cerita pasal perang, pasal keamanan, pasal human rights. And then kita rasa macam kita nak berkarya ni nanti kita berada takut sama bila guna nama tu. Okay. Then adik kita macam put idea. Jom kita tukar nama tapi kita simpan the word SOG tu. Sebab time tu kita dah main gig. Oh, dah main gig. 2008 dah start main gig. Itu first gig. First gig Gig 2008 dekat- lah. Nama Sound Genocide lah. Tapi setahun kita orang dah main gig. Lebih kurang setahun 2 bulan je tu. Kita orang decide untuk tukar nama. Okay. So kali ni aku bawa keluar idea yang tak Jual nak lah nama bahasa Melayu. Inggeris. Buat nama Melayu. Bahasa Melayu. Okay. SOG apa kan? Dia lepas tu tanpa time tu tak ada SMS pun. Kita kawan-kawan memang kena lepak tepi longkang. Lepas tu tanpa segan silu. Sekumpulan orang gila. Lepas tu yang lain semua macam best new. Memang gila. So lepas tu macam semua setuju like macam impulsif gila. So terus melekat terus. Tak ada orang macam tak setuju tu. So nama tu melekat sampai ke sudah lah. Sampailah sekarang. Thank you bang. Cerita. Dia punya idea tu memang pecah lah sebenarnya. Yeah. So maksudnya pecah tu luar kotak pemikiran kan. Sekumpulan orang gila. Ketika tu 2008. Jadi 2008 setengah orang kalau bayar kita rasa tak ada arah lagi dan tak fikir pun kat arah tu. Tapi all boleh fikir dahsyat lah. Tapi sebenarnya kita pun tak ada fikir. Tu tak fikir tu. Bagi nama kita orang pun menjawab ya pun tanpa berfikir. Itu wahyu lah. Lebih kurang lah. Lebih kurang lah. Ilham dulu kan. Maksudnya kita macam terima buta-buta. So lepas tu bila orang tanya kenapa ni, kita macam cakap tak tahu. Just sebab best kot. Tapi kalau kita nak menjawab persoalan orang-orang yang tanya kenapa 10 orang gila, kita orang akan jawab gila ni banyak makna ni. Bukan gila dari segi kurang waras, tapi gila ni lebih kurang, dia macam kita gila bermuzik. Gila-gila. Gila tu sebenarnya dia macam lari daripada norma kewarasan. Orang kata normal tu adalah benda yang ikut sistem dia. benda yang orang yang kalau macam dah tak macam tak ikut benda ni terus consider as gila. Tapi tak semestinya gila tu adalah benda yang salah kan. Betul. Jadi kan korang kan kan kata tadi tengok daripada junior dah main. Lepas tu itulah orang kata dia boleh spark lah. Kalau dia boleh takkan aku tak boleh kan. Betul. Jadi apa yang buatkan kau fokus nak jadi seorang musician? Maksudnya yalah pada awal mesti tak fikir nak jadi artis. Sekarang jadi musician kan. Jadi korang ada pergi kelas ke mana-mana ke ataupun sekadar jumpa kawan-kawan jamming? Okay, kita kita diberi- nak beritahu. Again, kita orang muzik nombor 2 sebenarnya. Nombor 1 adalah bola sepak. Kalau tanya sampai sekarang pun, kalau letak bola sepak dengan muzik, kita orang still jadual. Betul. kita orang still ambil bola sepak dulu. Recording later. Tapi memang pun kalau dekat Edison kalau setiap tahun kita ada apa alumni punya game tak pernah miss. Tak pernah miss Alah, so Itu memang priority. sedangkan kira kembar sampai form 2 saya punya batch sampai form 5 tapi dia punya kita punya batch ni Kebersamaan tu lah. kebersamaan tu macam best seolahnya dia sampai form 5. Ya. Wah, tapi bola sampai hari ni minat masih sangat dengan bola sekarang. Ya. Betul. Tak Tapi ada juga. rezeki ni dapat bermain muzik Betul. kan. Alhamdulillah. Jadi memang tak ada pergi kelas lah. Kita masa awal-awal tu sampai form 5 tu tak pergi kelas, tapi kebetulan alhamdulillah kita orang ni bongsu, abang-abang semua main muzik. Tapi walaupun dia buat bukan full time muzik, tapi diorang memang sebab minat gila muzik. So that time memang lagu-lagu dalam time tu memang CD lah. So CD all lagu kat Winamp semua, lagu-lagu tu yang kita orang dengar. So maknanya secara tak langsung diorang dah fed kita orang dengan lagu-lagu zaman diorang kan, grunge, Metallica. And then bila kita belajar pun through diorang lah, diorang and lagu-lagu yang ada di situ lah. So dari situ kita orang belajar, and then bila Habis masuk sekolah. universiti tu baru kita orang pursue music. Diploma dengan degree music. Itu di mana UiTM? UiTM. Oh, memang ambil tu lah. Betul. Jadi parent memang support je. Alhamdulillah. Dia macam mana at first
parents mana, generation kita, parents mana yang nak tengok anak dia pergi muzik kan. So first choice kita orang masa first kan UPU kan. Law. TESOL. Apa lagi? Science Actuary. Science Actuary. Lepas tu baru muzik. So lepas tu kita orang pujuk abang-abang semua untuk abang-abang pujuk bapak. Bapak untuk adik abang nak main muzik, nak ambil muzik juga. So betul-betul sehari sebelum ke macam tu tukar muzik atas sekali. Boleh tukar? Boleh. Dia ada second chance yang UPU. Okey, ya. Dia macam, jadi memang mendapat restu lah. Sebab akhirnya tu, dapat. Sebab tu korang berjaya. Alhamdulillah, betul. Kan? Itu satu macam kalau orang tanya macam mana nak berjaya dalam apa-apa muzik kan, kita orang selalu cakap first kan mak bapaknya restu lah. Itu paling penting. Sebab itu sebenarnya kan keberkatan tu sangat besar lah bagi di mata kita orang kan, walaupun pada macam tu kita main power tapi because of parents tak bagi, somehow mesti ada benda yang akan menahan kita daripada Dia akan tersangkut lah. So sebenarnya restu parents tu sangat penting. Adik-adik semua memang muzik ke tak? Tak. Ya. Seorang je lah yang sulung muzik. Belajar muzik. Adik-adik berapa orang? 6. 6 ramai. 5-6. So Korang 5-6. Okey. tapi semua yang jenis education first. Ya. Sukan dengan muzik Tapi memang tahu pun kalau kita tengok kan SOG ni kembar ni, kalau tengok kat TikTok yang viral, apa saja soalan yang dia bagi semua boleh jawab. Pasal apa? Dia orang ni punya IQ. Kalau tengok first impression, yalah orang suka judge. Kata alah mak rock apa orang kata musician dia bukan boleh ni. Macam contohnya macam sekarang kalau kita tengok kan segi pakaiannya, segi dress upnya, tiba-tiba ada orang nak tebuk ngaji. Kan? Tapi siapa sangka dah banyak dah membuktikan yang orang-orang yang diorang suka underestimate lah. Jadi bila tengok boleh. Sama juga macam you all. So korang ni bila aku tengok dekat TikTok tu memang sangat kagum dan ramai tanya, kenal ke? Kenal kan. Walaupun kita sampai form 2 sebab familiar lah kembar kan. Dekat Edison waktu tu tak ada kembar kan. Batch kita orang je. Apa yang aku boleh cakap, aku cakap dia orang memang budak bijak. Kan sebab memang dia orang ni memang kembar yang duduk kelas bijak. Jadi cikgu-cikgu pun cakap dia memang orang yang belajar. Macam tadilah kembar cakap, dia kata memang parent dia cakap dia utamakan akademik. Sebab benda tu memang ialah sampai hari ni kan. Betul. Benda tu dah membuktikan. Sampai malam tadi kau pergi mana? Esok ada interview dengan podcast dengan SOG. Ui, bijak gila dia. Nampak? So maksudnya sebagai seorang pemuzik, aku rasa aku sangat setuju lah, ataupun seorang anak seni perlu ada education. Betul. Hari ni education first kan. Betul. Ilmu tu essential lah. Betul. Maksudnya tak kisah kita jadi ahli sukan ke, ahli muzik ke, yang maksudnya, tapi apa orang kata, ilmu tu adalah something yang kita boleh bawa. Kalau bukan untuk kita, sebenarnya mungkin untuk generasi yang akan datang. Dan tak pernah terlambat untuk kita menimba ilmu walaupun umur dah lanjut ke, umur 40 ke 50 ke, kalau nak sama belajar, nak belajar apa-apa, masih terbuka kerana sebab ilmu tu limitless. Tak semestinya nak belajar tu dekat universiti. Mana-mana ada kan. Dia how kita apply ilmu tu yang paling penting. Betul. Tapi korang ada plan ke nak sambung belajar ke, ataupun kadang-kadang bila setengah orang dia cukup setakat degree atau master dan dia akan nak belajar, nak mengajar pula. Okay, sekarang ni macam kalau kau tanya aku, untuk nak commit tu, I mean even part time pun mungkin belum ada rezeki lah untuk mengejar gulung sijil tu lah. Sebab again believe aku sekarang at this age, mungkin aku lebih suka timba ilmu tanpa mengharapkan balasan, maksudnya tanpa menunjukkan bukti aku ada sijil. Tapi bila nak belajar tu memang everyday aku belajar. Mungkin daripada podcast ni pun aku akan belajar banyak benda kan. Jadi orang cakap bila kalau kata contohnya bila muzik, setengah orang dia akan menganggap education tu tak penting. Jadi mungkin daripada pengalaman dan jalanan saja semata-mata kan. Tapi untuk hari ini, untuk bersaing secara sihat, kita perlu ada background lah. Sedikit. Walaupun sikit kan. Sebab tu sekarang ni kalau tengok muzik macam-macam kelas. Kan macam-macam kelas ada. Jadi yang mana luar tu nak jadi musician, sedikit kena tahulah. Kan sekarang orang kata main by heart ni zaman duduk tepi longkang boleh lah by heart, tapi bila dah mainstream macam SOG ni tiba-tiba nak pergi orkestra
Tiba-tiba nak pergi pentas besar. Jadi of course lah, orang kata note toge ni memang kena tahu kan, nak kena count, ikut bar kan. Jadi perlulah kan, apa itu crochet, minim chain kan. Sebab dulu brass band. Sebab dulu brass band. Sebab di KTV Avenue dulu, aku lah orang paling gagal main recorder. Sebab kau main recorder kan? Betul. Okay, aku tak boleh main recorder, tapi aku main melodian bro. Aku main tiup melodian. ni. Bertakung kali dalam host. Itu waktu tu sekolah rendah. Tapi bila dah naik ke tingkatan, okay, for one aku rasa sebab aku daripada hoki. Aku sukan pilihan hoki, aku hoki sekolah. Main hoki bukan keeper ke. Dia orang selalu cakap, kau keeper kau okey, bukan keeper ke. Aku defend kot. Kan? Anderson pula tu. Kan? So bila aku pergi kat Anderson, macam korang lah, nak main bola tiba-tiba jumpa player-player negeri, player-player Malaysia kan. Macam mana nak ambil tempat, nak ada kat tempat, memang agak mustahil lah kan. Jadi aku pergi ke atas, bila pada KTV Avenue dia bawa pergi ke akademi. So time tu arwah Cikgu Mokhtar lah cakap, you boleh main lah, tengok apa semua. Tengok ada wakil Malaysia babe. Anderson time tu daripada rugby dengan bola, dia memang fokus dekat hoki. Hoki betul. Tak boleh. So aku sampai form 5 yang aku pergi main band lah. Lepas tu tak ada dah. Tapi bagi aku, muzik ni mendisiplinkan kita. Betul. Sangat mendisiplin. Sebab muzik ni ataupun kita bila kita dah masuk dalam industri muzik macam you all sendiri kan, korang kena fokus satu. Yang kedua memang passion lah. Kan? Kalau sekadar minat tak jadi apa bro. Betul. Tak boleh kan. Kalau kata yalah, satu lagi memang kena sacrifice banyak benda lah. Kan? Itu pun betul. Paling banyak tidur lah. Betul. Kan? Betul. Tak pernah lagi aku jumpa player industri, tak kira pelakon ataupun penyanyi lah. Kan? Tidur cukup sih. Tak pernah. Sebab dia sangat banyak benda dia kena korbankan. Masa dia kadang-kadang yalah, nak kena gantikan tidur sebab time tu lah karya tu sampai, ilham tu sampai. Selalu sampai waktu malam. Kan? Jadi itulah, bukan senang nak jadi pemuzik sebenarnya. Saya kena fikir masak-masak. Selain pada ada akademik yang baik kan, so kena ada passion, kena ada disiplin yang sangat tinggi. Betul. Dia boleh berjaya macam SOG ni. Jadi fikir masak-masak lah kalau nak jadi pemuzik. Bukan sekadar boleh main muzik dan menghiburkan orang semata-mata. Tu mana SOG ni lain lah. Sekumpulan orang gila, dia berlawan arus sikit lah. Dia gila-gila, belajar pun gila-gila, main muzik pun gila-gila. Sebab tu dia panggil SOG kan. Nak tanya, korang dua-dua ni depan ada nama raja ni. Betul. Kan? Memang kerabat mana sebenarnya? Perak lah. Kita Kerabat Perak. Raja Perak. Belah mana? Tapi maksudnya kita kan masa form 1 kita belajar kita punya keluarga kan, kita buat ada folio pasal keluarga kan. Sejarah. So kita orang dapatlah track sampai ke mana lineage kita orang sampai jumpa Sultan, nama Sultan. So adalah Sultan yang dalam folio yang kita buat tu adalah Sultan Ali. Sultan Ali Mukram Shah. Lepas Sultan Abdullah. Yang Sultan Abdullah yang dari Double Bridge yang kena buang tu. Bawa lepas tu adalah itu yang last keturunan kita orang yang nama Sultan. Lepas tu Sultan ada Raja Belah Rosman mangkat, dia ada mangkat, yang tak sempat lah tak jadi sempat. tu. Lepas tu baru ni tu Tapi belah nenek. belah yang perempuan. Maksudnya perempuan. kalau kita punya band dia ke Raja Kedah. Okay. Kalau nama lelaki je lah. Tapi kalau yang ada satu simpang tu, kalau belah perempuan tu kira ke Sultan ni. So dia sebenarnya dalam industri ni banyak je kerabat, kita bagi kerabat lah. Betul. So yalah, bila gelaran diraja ni tak boleh simply nak guna sebab suka. Betul. Dia mestilah ada susu galur yang orang kata betul lah, sahih lah. Sekarang pun dulu kan orang suka hati bubuh nama kan. Tapi sekarang sekarang tak boleh dah dah. ada law, tak boleh pakai dah. Ya betul, sebab dia kena tunjuk bukti yang dia ada keturunan dia kan. Jadi itulah ramai yang nak tanya sebenarnya kan, raja sebab mungkin kita ialah lahir pada 89. Kita generasi apa ya? Y. Millennial lah. Millennial so mungkin lah dia kata, raja, kau raja apa kan? Zaman sekolah lagi dah bermain benda tu. Sampai time tu mungkin ada yang tak berapa serius. Tapi hari ini masyarakat dah makin concern dengan title, dengan keturunannya kan. Sebab yalah, raja di hadapan kan, dari tengku raja. Betul. Kan, dia tak samalah dengan keturunan Said ataupun yang lain kan. Tapi bukanlah itu jadi isunya. Paling tidak korang dekat luar ni, korang tahu kenapa nama mereka ni depan ada raja. Sebab dia orang ni bukan sekadar pakai nama raja tu sendiri, tapi dia orang tahu susu galur dia orang. Itu yang paling penting sebenarnya, kita kenal betul, susu galur. kenal asal usul. Usul kita ni keturunan mana. kena kan. So okay,
bila korang dah decide untuk muzik, adakah sebelum ni korang decide aku nak jadi lawyer? Sebab pandangkan korang 6 adik-beradik. Lepas tu korang family educated. Maksud educated tu maksudnya mak bapak memang nak anak dia berjaya dalam bidang akademik. Betul. Jadi adakah korang ada fikir, alamak aku dah pergi ke muzik lah, ataupun korang rasa macam boleh kot sambil aku main muzik aku jadi lawyer ke, mungkin jadi doktor ke kan? Adakah korang berfikir macam tu, ataupun korang dah firm aku jadi musician? Ataupun sebelum ni korang ada memikirkan tak apalah adik, ataupun tak apalah abang, kalau kata tak boleh berjaya dalam muzik ni, kita jadi lawyer lah. Ada tak? Dia argument tu berlaku sebelum sambung belajar tu lah, kira masa zaman sekolah lagi kan. Dia sebab surrounding termasuk parents dan cikgu-cikgu. Okay. Cikgu-cikgu semua cakap main muzik ni kenapa kan. Tapi yang bestnya kalau cikgu ke parents tak adalah, kita tak nampak sangat lah. Tapi kalau cikgu tu dia terus bila hujungnya form 5 dah nak SPM, cikgu tu dia orang dah tahu macam kembar ni dia memang fokus dia satu je. Dia nampak. Memang kalau setengah orang kan macam cita-cita awak apa doktor, tahun depan pilot, tahun depan lagi jadi arkitek. Berubah-ubah. Kita orang sama je. Dari kita orang realize form 3 semua kita orang nak buat benda sama je. Maksudnya main bola ke main muzik ke sama je. Sebab fokus. Ingat cikgu dia ada tanya masa form 5 tu ada macam tiba-tiba ramai gila semua the whole class pergi apply macam pergi kursus matrikulasi. Okay. End up kita orang 3 dengan seorang drama kita orang. Drama kita orang pun satu kelas lah. Kita orang duduk kelas sains, so maksudnya yang budak-budak sains semua yang memang betul pandai-pandai lah. kejar matrikulasi punya borang. So kita orang lepas tu juga tanya, kenapa awak tak pergi? Kita orang tu bagi tahu plan kita orang. Kira maksudnya kita orang nak belajar ke luar negara, kita nak ambil GPA semua, dapat result bagus, so that kita boleh main bola kat sana. Cakap tu. Kita nak main bola dekat youth league kat situ. So the idea tu situ. Lepas tu cikgu tu macam, awak betul ke ni? Kita dah buat kajian semua. Cakap tu lah. Lepas tu cikgu tu macam like somehow impressed. Macam, awak ni betul dah nampak. So tapi awak belajar tinggi ni untuk apa? Untuk dapat GPA. Untuk lari daripada sini kita cakap. Sebab kita orang cakap masa sekolah semua ada politik-politik ni. So kita kata tak apa, kita pergi tempat luar yang mungkin ada lebih ketelusan. So kita buat macam fikir macam tu lah. And then okay, result SPM alhamdulillah lah. Tapi alhamdulillah pun kita yang straight A pun belum tentu dapat JPA punya so scholarship. Kita orang memang lah cukup makan lah. Tapi memang Tuhan dah kita memang Tuhan kata tak dapat lah. So dari situ baru kita fikir okay, what's the second, kita orang second music lah. Tapi dalam music tu itulah yang bila debate dengan parents semua cakap, kalau sambung Allah boleh je sambung main muzik. Sebab contoh abang nombor 2 kita orang dia software engineer, computer engineering, tapi dia still main muzik juga. Sama abang kita orang nombor 3 dia architecture, still main muzik juga. Kita orang satu band adik-beradik. Ada band adik-beradik tu 5 beradik. Jadi dia tunjuk contoh yang study lain pun boleh main muzik. Tapi kita orang macam tapi tak salah pun belajar muzik dan main muzik dan jadikan dia sebagai career. Sebab kita zaman dulu back then kalau orang cakap kerja as a musician ke apa, mesti orang kata yang tak ada masa depan, benda negatif lah. Benda hobi, dia tak bukan benda yang serius. And dia tak ada jaminan yang kau akan dapat EPF, benda-benda macam tu lah. Nak beli kereta ke beli rumah susah. Dia kira parents serangkan benda-benda yang sebenarnya reality benda tu susah. Tapi kita orang masih bertegas nak buat benda ni full time juga. So for the records, memang kita orang dua tak pernah kerja lain selain bermuzik, kecuali form 4 part time kerja CC je. CC kat mana? Dekat Sayang lah. Dekat sekolah. Rajin korang Habis seorang kerja ke dua-dua kerja? Dua-dua kerja. Dia macam aku kerja, adik tengah main game free. Yelah. Kalau aku jadi bos company tu, kembar mana boleh berpisah kan? Tapi bayar satu. Bayar untuk seorang. Bayar untuk seorang. Kita okay as long as yang seorang lagi main lagi free. bersama lah. Asyik, itu chemistry yang Tapi, bagus. ni kita main CC step belajar dengan Doda Anderson ke? Kau main dekat FutureNet. Belakang melekar. Dekat Ocean kan. Gila. Main situ. Time tu main game apa? RO? CS CS CS. Gila. Itu Ingat tu. Walcott, Ocean. Lalu kan kalau kita dari Anderson kan. Lalu Walcott, lepas tu keluar dekat ni. Kau pernah jamming tak kat Ipoh?
Tak main pernah. muzik kita tu. Betul Belum juga kan. lagi. Tak mungkin lah sebab kadang-kadang sebab zaman kita dulu memang tak main muzik tapi ada juga pergi kat macam body surf. Betul. So ada pergi dekat Super Kinta kan. Apa Super Kinta tu tak ingat lah nama dia. Super Kinta ada studio jamming juga. So budak-budak Anderson ni dia jadi culture tau untuk jamming ni sebenarnya daripada awal. So macam aku rasa ini bukan tempat aku kot aku rasa kan sebab yalah nak dapat tempat tu saya Anderson sekolah tengah tahun jadi banyak background kan. Betul. Jadi kalau kita rasa kita bagus ada yang lagi bagus. Tapi sebab tu kita pandai ambil tempat lah macam you all bagus lah bila fikir tak boleh pergi kat bola. Dia pergi ke sekolah lain you fokus terus muzik. Bagus lah kalau macam tu. Mak ayah masih ada lagi? Tak ada. Dulu dah tak ada. So sekarang bila balik raya ke mana? Sekarang kampung wife masing-masing. Betul. Ya. Selalu macam tu lah. Kampung wife di mana? Dulu Negeri Sembilan. Aku Rembau. Oh Rembau. Aku Serembana. So jumpa adik-adik semua? Adik-adik raya lepas lah. Sebab yang lain semua macam like somehow semua macam ada persetujuan. Yalah. Yang balik dulu sebab dah tak ada like, bila dah tak ada parents that's not the priority untuk kumpul Betul. adik-adik dulu. Tapi semua dah duduk KL lah. Senang jumpa. Kecuali kakak yang nombor 4 dia kahwin dengan orang sini. Orang Cepor. So Teknik. kita pernah beraya kat sini. Oh, ya? Pernah beraya dekat Cepor. Yes. Oh ni fun fact sebenarnya. SOG yang line up sekarang Semua Perak. semua orang sekarang? kampung Perak. Berapa orang SOG sang? Kita okay, kalau ikut line up 3 orang lah Tapi tapi dengan sessionist tu semua Perak. yang kalau balik kampung mana? Manjoy. Manjoy, Okay. basis Manjoy. Kita punya screamer tu pun Sungai Sungai Rokam. Dekat Sungai Rokam. Sungai Rokam. Gempa Lepas tu kita hari seorang lagi Batu Gajah. Batu Gajah. SYS. SYS. So memang kadang cakap Perak je banyak. Ya. SOG ni band Perak lah. Oh, Saya ya. macam Orang Perak kalau dia bercakap kan memang dia tak peduli pun kan. Dia rasa dia cakap je kan. Tapi itulah dia orang Perak kan. Dia jujur kan. Dulu waktu duduk di Perak waktu bandar sekolah rendah sampai ke form 2 arwah ayah dulu dia pengarah museum. Betul. Creative Museum. So kalau bila berbalik kepada macam mana kita orang boleh dapat all the teka trivia punya benda-benda pelik jawapan-jawapan kan. Sebab arwah pak dulu dia kerja museum and minat dia suka kumpul buku. Kumpul benda-benda lah. Buku encyclopedia, barang-barang antik, rumah lu Macam museum lah rumah. Museum ni semua jam dinding. Dalam room ni ada pula susun-susun pen Parker, jam Rolex. Dia suka mengumpul lah apa-apa yang barang yang dia rasa berharga, keris pun dia kumpul apa benda. So kita orang somehow yalah nak tak nak kita orang akan dengar conversation dia cerita tentang sejarah ini kita and then buku depan mata ada kita pun baca. Ni satu benda best sebenarnya. Setiap hari Ahad arwah bapak akan bawa kita orang ke Lokin. Lokin lama. Lokin lama kat sungai. Sungai betul. Tiap Ahad tu benda Setiap itu Ahad. like family punya ni lah. So dia akan cari like hidden gem lah. So dia kata satu time tu dia jumpa Atlas. Buku peta tu kan. Buku peta lepas tu dia kata nak tak? Beli je lah. Tahu pada Atlas 1993 punya Atlas 1994 kan. Beli. Kita orang pun dengan abang main. Maksudnya Main pakai benda tu macam cuba cari bandar ni. Jom cari kampung New Zealand. Cari Mana kampung New Zealand. Kampung New Zealand tu kat Pahang. Mana betul time tu kita orang selalu ikut hantar abang yang nombor 3 dekat UiTM Seri Iskandar. Okay. So kita nampak nama jalan macam Teronoh Teronoh. Di sana kan ada tempat kan. Macam kita Teronoh kat mana? So buka peta tu. Oh kita lah jalan ni bang. And then baru dah start daripada start explore Malaysia, lepas tu kita explore tempat-tempat lain, negara lain. Lepas tu bapak belikan buku Peta, bendera. Sebab tu kita boleh hafal awal-awal semua tu. Tu lah bila tanya memang boleh jawab je kan. Tapi sebenarnya kan bila kembar ni ke mana-mana je mesti berdua. Betul. So bila nak bermain pun berdua. Jadi bila adik abang tanya macam tu. So dalam masa sama dapat input. Betul. Itu yang best kan. Tapi rezeki lah sebenarnya bila ada kembar ni dia macam ada check and balance lah. kalau seorang demam dua-dua demam betul kan? Dia technically hampir betul sebab duduk rapat kan. So kalau dia kena, dia nak baik yang sini pula kena. Dia macam tu lah. Transfer. Sama dalam sama kan. Sempur. Tapi yang dah kahwin abang? Abang dua-dua. Dah kahwin juga? Dah. Rumah mana tadi? 9? Ni 9 juga. Ni 9 jugalah. Okey, hari ni tak datang lah. So selain daripada maknanya ayah kerja museum, tapi yang kata bapak saudara musician dia.
Betul. Dulu main kat sarang, siapa nama? Betul. Raja Azwan Azwan Aha. Raja Azwan Aha tu dia orang kata apa, mengajar di UPSI kan? Betul. Antara orang Dekan. UPSI, ya. Dekan Fakulti Muzik betul, lu. program. Ya. Saya agak terkejut juga bila dapat tahu, sebab dulu memang adalah berjumpa, ada berurusan lah, ada bekerja waktu di Tanjung Malim. So kerap lah berjumpa kan, dengan arwahnya sangat baik dan sangat orang cakap soft spoken, Ya, sangat relax tapi knowledge power lah. Ya. Sentuhan Dia di magis lah. dia belajar jauh. Dia belajar muzik jauh. Belajar Oh, ya? jauh and kita sangat look up dekat dia lah, Ya, betul. as a anak saudara kan. So macam kita nampak dia uncle yang hebat. Kau boleh cerita sikit tak? Bila ada uncle yang hebat macam korang cakap, apa yang korang dapat daripada dia? Push. Kita basically belah sebenarnya both parents, both parents, mak bapak dua-dua bagus muzik. Background music pun. Tapi Tapi dia tak buat as career. tapi mak patera gila nyanyi. Ya kalau tanya kita orang banyak expose dalam muzik sebenarnya arwah mak. Arwah mak ni dia, everyday ni nyanyi je. Nak tidur kita nyanyi kita orang. So dia terngiang-ngiang lah. So kalau arwah bapak ni, family dia ada 11 adik-beradik, hampir semualah main muzik. And cikgu muzik. Jadi cikgu muzik. Cikgu muzik. Dan agak well known kat Malaysia. So diorang ni memang kalau every time raya kan, so akan berkumpul semua, mesti ada jamming session. Cousin semua boleh muzik. Ya. Anak arwah Raja Azwan Aha tu sekarang kita work untuk SOG lagu baru semua. Banyak. Memang kita work sebab dia pun pandai dalam buat music production. betul. Datang sampai hari ni work. So memang susu galur tu, darah seni tu mengalir lah di dalam keluarga kuat kan. Sebab dia macam budaya. Dia macam Adakah dalam keluarga memang muzik semata-mata ataupun ada juga dalam seni kreatif lain? Sehingga macam mungkin ada structure kan. Abang, siapa nama abang? Ajim. Ajim. Dia Ajim Jackstar. Ajim Jackstar. So dia visual artist Betul. Ha. Dia kalau bukan muzik, second memang banyak yang melukis. Even ada yang pakcik Arwah bapak sendiri adalah pelukis. Dia pelukis. Dia abstract melukis yang siap buat pameran lah. Banyak kali dah kat Universiti Malaya, Museum Telekom semua. Dia lepas pencin baru dia dapat Dia buat fulfill. dia minat. Sebab tapi masa dia belajar pun dia ambil industrial design, ID. Mak pun ni fashion designer. Dia melukis juga. Melukis bagus. Tapi beza sikit, walaupun diorang ambil melukis tapi muzik pun ada. Tapi yang arwah bapak ni dia buat macam sculpture, dia pandai awet. Kalau kat Museum Negara ada buaya depan tu kan, ada yang awet benda tu. Dia pakar kat situ. So kalau arwah mak pula, dia kalau melukis dia fine, very fine, Boleh detail. melukis potret. Cantik betul. Tapi bukan career. Ya. Dia fashion designer yang last-last jadi suri rumah. Maybe mungkin sebab tu bukanlah tidak menyokong. Mungkin dia tahu keadaan perjalanan seni tu bagaimana dan dia memikirkan kehadapan. Dia tak nak anak-anak Boleh dia jadi. susah. Boleh Mungkin. jadi. Betul. Kan? Mungkin pada zaman tu apa orang kata pilihan untuk menjadi seorang musician tu agak bahaya. Industri kecil time tu. Industri kecil dan Ya. juga tak boom yang macam sekarang. I mean sekarang pun masih juga susah lah, tricky lah, bukan susah, dia Ya. tricky. Kalau jumpa the best remedy atau recipe, insyaAllah ada tempat dia. Sebab dulu kita sekarang agak mudah sikit lah. Walaupun yang kata tadi abang kata tricky kan. Sebab dulu tak ada social media, tak ada platform. Sekarang kalau nak jadi artis, TikTok, Betul. YouTube, Hujung Hit jari. cover and kan? miss lah. Ha. Cuma apa benda kita nak cerita tentang viral ni about social media, itu je lah, cepat naik cepat turun. Dari dulu kita orang always pendekatan tu. Dia dah start daripada reality TV punya rancangan. Kalau yang contoh yang jenis apa orang kata artis mi segera kita panggil. Dia kalau cepat naik tak jaga, you turun balik. So Turun tak terus. jaga consistency kan, orang tak ingat lah. Masih orang akan ingat pada waktu itu. Tu yang susah tu. Sebenarnya dia kena trust proses lah. Betul. Daripada bawah Tapi sampai ramai atas. sekarang ni ramai yang tak menyabar. Bukan diorang je, industri pun tak sabar. Industri maksudnya daripada sampai ke level label maksudnya corporate semua dah pemikiran dia terlalu corporate. Dia dah tak fikir welfare artist, dia tak fikir longevity, Dia dia tak always fikir, fikir end product. Bila fikir end product, dia fikir duit time tu je. Dia tak fikir longevity of an artist. Contoh artis ni kalau buat karya yang bagus, dia tak fikir in the future artis ni boleh buat lagi ke tak. Dia terus macam kalau dia fikir tu je. Kalau contoh next tak jadi, habis. Buang. Cari lain. So Dah dia tak banyak fikir dah. lah. Maksudnya tak fikir welfare. Maksudnya habis artis tu dah tak jadi apa, lepas tu dia nak buat apa. Maksudnya kesian lah. Maksudnya
bila terlalu pemikiran corporate ni, dia bukan dah jatuh kat label. Bila dah label buat semua tu, dia artis yang baru nak hidup ni pun dah ada pemikiran itu. So bila dia dah ada that kind of mentality, tengok cara buat lagu pun terus jadi lain. Lagu jadi pendek, semua benda nak fikir. TikToknya Tidak trend. kena menari. So benda tu, itulah je orang kata muzik ni ataupun seni ni cerminan masyarakat. So itu adalah cerminan kita sekarang. So kita nak malu ke nak proud of that? Itulah. Banyak orang buat benda-benda yang art ni sekarang demi orang lain sekarang ni. Maksudnya kita buat untuk please orang lain, tapi dia tak nak please diri sendiri dulu. Itu salah. First kali. Sebenarnya kalau kita nak buat seni ni untuk diri sendiri first. Kalau orang lain nak terima, itu up to dia orang. Kalau orang terima, it's a good thing lah, boleh relate. Tapi kalau tak terima, at least kau puas hati dengan diri Betul kau. lah. Tapi sekarang bila orang cakap kita nak buat benda ni untuk mencari duit, so we must know how to find balance lah. Tapi sekarang ni memang tak balance lah. Memang 100% kita buat lagu kena dapat duit. Betul. Output dia is money. Tapi kalau macam instant punya musician ataupun artis ni, sebenarnya bila dia duduk di pentas besar di depan crowd, sebenarnya tak sama apa benda yang di dalam social media. And even kita jumpa ramai orang macam tu yang macam kita scout juga these new talents yang daripada TikTok live semua. Diorang kat TikTok memang banyak audience semua, tapi kita bagi dia letak atas pentas, dia lain lah. So dia tak boleh pun even. So benda tu somehow dah create satu masyarakat lah ataupun satu ekosistem yang tak sihat dekat situ. Tapi sekarang ni kan zaman AI. So kalau kita nak buat muzik ni mudah-mudah dah, ujung jari je, bayar ataupun free. Free mungkin ada limit. Tapi macam contohnya ada satu apps yang sekarang dia guna ni apa? Suno. So Suno tu kalau nak buat setakat nak buat orang kata program punya lagu tu, orang kata sat-sat-soy lah. Itu ni lah. Petik jari je dia boleh buat lah kan. Dia bagi terus option. Tapi aku tak rasa benda tu mengganggu gugat untuk industri. Tapi orang sekarang ni bila dia dah explore Suno, dia ada limit kan. Betul. Tapi adakah bagi korang ini mengganggu? Okay, daripada kita orang sebenarnya tak kacau langsung SOG lah. Tapi kita faham dari segi proses kreativiti, proses tu sebenarnya yang matters. Tapi dia tak matter kepada, again, sebenarnya corporate yang practice benda ni adalah geng corporate yang di mana I want the final output. I don't want to know how you guys do it. I just want yang ni. Yang belakang ni belakang cerita. Kau nak buat macam mana pun, janji tu aku dah bayar. Rekod dengan siapa ke aku tak kisah. Tak kisah. Janji benda tu ada and kita orang suka. So benda tu jatuh juga. In fact somehow sadly label pun dah apply benda tu. Faham? So maksudnya dia hire composer, kau prom lah. Composer power ni prom juga. Tapi aku tak nak drop name, tapi benda tu dah jadi. Benda tu sebelum benda ni jadi, apa benda case sekarang, benda tu dia dah 5 years tau sebenarnya. Kita orang dah tahu benda ni daripada pre-COVID. Okay. This kind of app dah keluar and the composer dah start using it. So bagi kita orang macam, serius lah, ada lagu-lagu yang banyak yang korang suka sekarang ni somehow adalah lagu AI. Lagu AI. Tapi yalah, keberkesanan dia ada yang berkesan mungkin dia pakai untuk demo and then dia tweak, kita tak tahu. Sebab okay, again, kalau kita menggunakan this AI membabi buta tanpa mengetahui intinya, dia akan jadi rosak. Dia rosak lah sebenarnya. Sebagai kita as musician kita tahu benda tu macam tak legit kita tanya macam mana kau buat lagu ni, dia tak kaya, aku prompt je. Then you are not a good composer, you are a good prompter. A good prompter. Prompter is not part of the music punya ni. Prompter kau boleh prompt anything. Betul. Kau nak prompt buat presentation bagus untuk dapatkan dana, boleh situ. So kau kena tahu bahasa apa kata AI. So bila macam AI dekat muzik ni dah banyak, macam contoh lah, again kita cakap SOG kita tak ada masalah. Kita orang tak rasa tergugat sebab kita tahu AI sampai hari ni, okay, since AI ni dah introduce, ramai gila like strangers sekarang, orang yang mana-mana akan DM kita orang, kita orang ada lagu yang macam SOG. And then kita dengar lah macam tak ada lagu yang macam okay, ini lagu macam kita tak tahu, this orang panggil generic. It's very dia cedok yang lagu-lagu yang top chart tapi dia tak sedap. Tak lah, ini tapi mungkin lagu pop senang dapat that kind of sedap, tapi
mungkin lagu kita orang yang macam SOG metal tu dia macam ni tak SOG pun. Tapi dia orang rasa macam ni sangat SOG. Dia nak ni lagu yang saya buat. Tu yang geram bila dia cakap lagu yang saya buat tu. Kalau seorang tak apa, kat 100 orang lah sekarang. Yelah. Ajim dia visual artist. Betul. So ada ke korang jadikan inspire macam kulit album? Korang ada kulit album yang terbaik AIM Betul. So adakah korang menggunakan sebagai inspire abang korang untuk collab dalam projek? Untuk buat kulit album ke? Ataupun yalah bila kadang-kadang kita meraihkan orang bukan sekadar dengan kerajaan yang besar. Kadang mungkin kita appreciate orang tu, bukan you all musician mungkin letakkan daripada baik-baik lirik lagu ataupun kulit album ataupun MV. Kan adakah korang bagi contribution tu? Macam kalau SOG kita orang suka work dengan orang lain. Kita orang suka broaden everything. Maksudnya bukan takat dari segi lagu. Kita orang suka work dengan artwork, dengan visuals, dengan fotografi. Selagi boleh kita nak explore, orang kata eksperimen dan explore lah benda yang kita tak pernah buat, kita buat. Itulah SOG. SOG kita orang tak nak stay kat satu tempat. Contoh sama juga macam kita buat lirik, buat lagu. Kita macam aku sendiri, aku suka menggunakan hikmat penulis lirik perempuan. Bila aku cakap aku nak lagu ni POV seorang wanita, aku nak femininity dalam lagu SOG. So aku nak punya tu. So that dia punya, cuba bayangkan muzik yang keras tiba-tiba sebenarnya yang marah tu sebenarnya adalah seorang perempuan walaupun yang menyanyi orang lelaki, tapi the words being thrown is different. Terus create satu, orang kata contoh dalam amarah ada femininity, ada lembutnya, ataupun dalam segi penyampaian mesej ada lemah gemalainya. Sama juga dalam touch, visual art. That's why kita orang selalu work dengan abang kita orang tu. Abang kita orang tu mungkin sebab kita orang rapat, so dia sangat memahami creative direction. Adik rasa kita pilih abang kita orang tu bukan pasal dia abang kita orang, tapi lebih kepada orang yang mempercayai apa yang kita orang nak buat. So dia faham apa yang nak deliver tu. So bila dalam kerja-kerja seni sangat subjektif kan. Jadi you all yang tahu abang you all ni dekat mana, dah buat apa, dekat mana nak letakkan contribution dia. Tu benda yang bagus sebenarnya. Kan? And the fact that SOG kalau buat anything is always dekat dengan diri kita orang. Maksudnya album ni menceritakan banyak ceritanya dekat dengan kita orang and POV kita orang terhadap dunia. So dia senang faham apa benda yang kita orang nak. Sebab dia dekat. Kau punya first show kat mana? First show adalah kalau first show SOG yang unofficial lah, adalah Hari Guru tu lah. 16 hari bulan 5. Berdua je time tu kan? Tak. Berlima tu time tu. Berlima lah. Original. Line up. Time Form 4 16 hari bulan 5 tahun 2005. So maknanya baru ni lah kita orang kira somehow kita orang treat Hari Guru tu as birthday SOG lah. Betul. Sebab 2005 first show. Form 4. So tapi kalau ikut gig, performance gig 2008. first gig 2008. Tapi apa feeling time tu mesti power kan. Dulu tengok junior kan. Sekarang kan lu orang dah 4 orang 5 orang. Kan perform Hari Guru kan, first show best. Time tu sebabkan kita diberi tentangan oleh cikgu-cikgu time tu. Lagu apa kau bawa? Hotel California. Lagu Christopher Chow main 2 lagu je. Mula-mula lah Hari Guru kan. Kita takkan nak bawa lagu Christopher Down. So kira geng-geng budak-budak sekolah ni enjoy lah lagu tu. Enjoy je lah. Junior-junior tengok kita orang kan. Macam abang sini yang pandai main muzik kan. Dulu tahun 2023 waktu Popfest kita buat kat Ipoh. Apa pengalaman korang time tu ialah kau punya genre lain. So ada ska, so orang kata ada dangdut, ada rock. Betul. So time tu memang gempak weh. Best. Crowd ramai. Tapi kan sebenarnya Pot kalau buat program dia sangat detail tau. Aku daripada awal sampai ke hari ni aku melihat perkembangan Pot. So memang sekarang ni team Pot dah solid lah, makin solid. Dan setiap event Pot ni bila dia anggap satu orang kata di tahap yang orang cakap sangat profesional lah. So bila tengok Pot Fest macam mana crowd kan, crowd menggila weh. Dan Ipoh ketika tu selepas pandemik tak ada lagi show yang macam tu.
Kan, jadi bila Pod buat program Podfest dekat dataran tu, orang ramai. Tadi tu aku host atas pentas, aku tengok, berkicap 2 hari. Kan, dengan ekspedisinya, lepas tu dengan ada UBS band. UBS band. Tapi sebelum UBS tu kita ada Ska. Gunner. Gerhana Ska Cinta yang last. Kan. Malam tu kita ada ekspedisi juga kan. Adalah banyak sebelum-sebelum local band. Tapi pecah Aku tengok tak tahulah tak ada sudut pun yang kosong. Kita tengok gambar balik macam laut. Sampai tempat orang meniaga pun penuh. Lepas tu peniaga-peniaga pun makanan habis. Kita orang meniaga jual baju pun habis. Alhamdulillah. Gempak siut. So macam mana pengalaman korang ketika tu? Apa yang korang rasa? Okay, first of all kita nak shout out dekat Pod sebab dari dulu sebenarnya kita dah work ataupun perform dekat Pod itself dari 2014 kan. Boleh jadi 2014 2015 itu kan. Event kat sana banyak kali and kita dapat tahu keberadaan Pod ni best sebab apa? Negeri Perak dia ada benda ni, benda yang macam like yang betul-betul boost local art punya community. So negeri lain pun bagi tahulah kena step up. Aku tak rasa negeri lain ada buat macam aku nak suggest lah macam this is a very good contoh. Ya, betul. Ataupun kata blueprint. Korang boleh check out Pod punya cara apa kata community ni work. Betul. So that tak adalah Perak sahaja yang bagus kan. Tapi sekarang ni kita macam cakap because of Pod community music Perak lebih ke depan sedikit. Betul. So bila perform dekat Podfest tu kita dah it's an honor sebab perform pun dekat tempat balik kampung memang balik kampung jumpa ramai kawan-kawan lama datang semua. Bila perform tu macam lawan lah. So macam tak expect lah. Memang macam wow, gila. Kita pernah perform sebelum ni tapi event lain lah dekat area dia ada part of MBI tapi tak sebesar itulah. And the penerimaan again kita cakap jarang kita merge sold out yang macam sold out. Tapi betul yang makanan sold out tu betul sebab kita orang lepas tu nak cari makan tak ada jumpa makanan kan? Tak sempat so, lah. tak habis lagi. Tapi memang sampai hari ni mana-mana kawan-kawan kat Ipoh kan ataupun ada juga kawan luar dia tanya, Pod tak ada buat program ke? Itulah tak repair. Tak ada kan. Pod ni dah macam event organizer kan. Dah macam event organizer. SOG lagi ya. SOG. Kali ni anak Perak ni. Mungkin kali ni boleh tukar venue yang lagi besar sebab itu padat sangat. Terlalu padat. Pada Ipoh. Mana kita tak tahu. Stadium Perak. Stadium Perak. Pada Ipoh dulu Jimmy Asmara. Dia cantik kat situ kan. Seolahnya macam ramai kan. Tapi memang boleh dikagumi lah Pod ni sebenarnya. Betul. Kan. Yalah, korang sebagai artis mainstream, setengah orang nak buat event bukan senang. Betul. Daripada segi korang keluar je pintu hotel sampai ke atas pentas. Kau tengok macam mana betapa detailnya dia orang ni, kru-kru staff-staff ni arrange you all sampai balik ke bilik lah. Betul. So mungkin dah banyak artis-artis mainstream lain dan aku berjumpa sini pun dia kata sangat profesional, sangat bagus. Ini contoh yang baik untuk negeri lain juga. Betul. Sangat setuju. Kena contohi. Please tolong. Kan. Boleh mencukil bakat, boleh mengangkat anak-anak seni. Kita tak nak gatekeep kepada orang Perak sahaja. Kepada mereka-mereka yang duduk tempat lain ke boleh ambil sedikit inisiatif, tengok apa yang ilham buat. Ilham daripada Pod ni. So sebab Pod buat ni bukan benda yang tak ada sebab. So dia ada beribu-ribu sebab dia kenapa dia buat benda ni. Dan semua benda tu sangat bagus untuk orang-orang yang involved dalam creative industry. Kejap, satu nak tanya. Ipoh Music Symposium Pod buat kan? Pod buat. Itu antara benda yang sangat hebat lah bagi sangat kita hebat. orang. Betul. So every year aku selalu join juga. Macam dulu kan ada dia punya like live. Dulu kan masa COVID aku suka ikut kan. Macam tengok AMS buat waktu AMS COVID tak silap aku dia orang buat rock kapak. Betul. Rock kapak. So walaupun dengan keadaan tak ada banyak audiens yang datang tapi still gempak dia punya orang kata arrangement. So production dia pun best. Lepas tu dia buat seterusnya dia buat 60-an. Lepas tu 70-an, 80-an. So yang paling baru tu nasyid pun ada. Betul. Ya. Yang paling baru ni apa paling dia baru? Best lah dia sebab dia ikut tema kan. Yang paling baru last nasyid IMS. Itu yang paling baru. So tahun ni kita tak tahu apa lagi. So memang every year ada surprise. Dia ada surprise. So bagi orang dia every year dia ada tema dia. So dia mengangkat dan dia simposium tau. Dia ada yang orang kata pemikir yang bersembang tentang music appreciation. Betul. Itu satu benda yang sangat
Aku rasa Malaysian lag sebenarnya. So benda ni kalau diperkembangkan dalam level kebangsaan, ini akan jadi sesuatu yang baik untuk masyarakat sebenarnya. Sebab masyarakat kita sebenarnya sekarang ni terlalu rendah apresiasi terhadap seni ni. So dia membikinkan sebuah masyarakat yang orang kata seni ni membuatkan kita ada humility. Kita ada sense of kelembutan, sensitivity. Bila orang kata kalau akademik, kelas belakang je dicampak kat seni. Tak betul tu sebenarnya. Tak betul. Orang yang kalau nak belajar seni dia kena ada keinginan. Tak boleh orang yang orang kata tak ada masa depan dengan akademik katanya cikgu kan. Hantar ke kelas paling belakang, which is kelas seni. Tak boleh. Salah tu. Salah. So nampaklah kita punya sistem hierarki, sistem pendidikan kita meletakkan seni paling bawah. That's why that ada satu mamat ni yang suka cakap artis ni adalah golongan-golongan tu, golongan badut. Sebab first of all sistem education kita pun sendiri dah membawa pemikiran tu. Tu yang rasa a bit off lah. So aku rasa dengan adanya something macam Ipoh Music Symposium ni, dia somehow menaikkan level music apresiasi. Itulah bila sampai level dekat macam ni orang Perak lebih dapat kan. Betul. So betul cakap, harapan aku this kind of music symposium dapat level kebangsaan, dapat wider coverage. Sebenarnya bila buat macam ni, sebenarnya orang Perak khususnya dia dah memikirkan apa lepas ni, dan dia orang lagi mendekati dengan orang kata seni ni. Dia bukan sekadar nyanyian semata-mata. So mungkin ada juga seni lukis. Betul. Itu yang bestnya. Ya, dan dia tidak fokus kepada pentas semata-mata. Betul. Dia semua all kind of arts. Itu yang best. Betul. Jadi seperti mana yang korang tahu, Pelukan Angkasa Fit Sheila Hamzah kan pernah dinobatkan sebagai AJL 36. Power weh. Bergemang kau tengok. Bergemang saya belum kan korang boleh share tak momen tu kan, macam mana daripada mana ada orang yang boleh fikir yang macam dia ni band underground je, macam mana boleh jadi champion dekat stage besar untuk mainstream. So kau boleh cerita tak apa perasaan ketika tu? Kau boleh fikir aku menang ni sebab ada dengan Sheila Hamzah ada ke? Okey, kalau korang yang orang-orang luar pun boleh fikir macam tu, apatah lagi kita orang. Kita orang masa memula cipta lagu ni lah kan, tak pernah terfikir pun lagu ni nak sampai ke AJL, tak ada dalam radar. Kita orang SOG ni ada satu benda. Every year kita orang akan buat 5 years punya plan. So kita orang kata contoh tahun ni kita orang dah ada plan untuk 2031 pun. Dia macam tu. Tapi cuba bayangkan kita orang punya 5 years plan tak pernah sentuh nama AJL. Tak pernah. Tapi itulah lagu tu kita orang buat 2018, release 2019 sebab movie. So, lagu tu OST untuk filem. And then pada tahun 2021 kan, 2021 time tu COVID. COVID, yeah. So somehow music dia kekurangan music band artis nak datang sebabkan COVID lah. Nak travel semua susah. So tiba-tiba like diorang the producer open for guest artist. Ni guest artist daripada indie punya side isi slot tu. Isi slot guest. Dan SOG tak ada pun dalam nama tu. Kita orang ganti. Saya nak ganti. Ganti band yang tak dapat datang. Nakal hujung simpang tu. Band Budak Nakal, tapi diorang terpaksa tolak sebab diorang tak siap album, so diorang tak ada lagu nak promo. So shout out dekat Budak Nakal sebab bagi slot untuk SOG. And then because of that kita orang dipanggil. And then the rest dipanggil sebagai artis jemputan bukan bertanding, bukan pencalonan. Tak ada pun, tak ada. So kita orang perform pun atas dasar bukan untuk dinilai, so tak ada nervous. Kita enjoy. Have fun. Tak, mula-mula tak panggil Sheila pun. Kita tanya, kalau kita nak panggil Sheila okey ke? Lepas tu producer lagi best. Boleh tak nyanyi lagu Cina? Itu soalan dia. Kita macam kita nak main lagu sendiri. Kita nak promote lagu ni boleh ke? Yalah macam tu kan. So bila dah tu okay lah jadi guest okay. Few months after that tiba-tiba lagu naik carta. Macam kita pun macam takak dia macam ni. Dia hari Ahad akan masuk carta lah selalunya setiap pagi Ahad pagi tu. Hari Sabtu malam sebelum dia call dia text abang, dia cakap lagu ni akan masuk carta pencalonan baru music. Tanya, and kita orang ada je hak untuk cakap tak nak, sebab SOG selalunya tak suka macam nak join benda-benda ke arah mainstream. Tapi lepas tu kita orang abang tanya kat aku macam nak reject tak? Aku macam tak apalah, mungkin lagu ni sebab bila tengok lagu dalam album SOG yang time tu kira lagu Pelukan Angkasa adalah lagu yang
dia tak belong sangat dekat underground scene sebab lagu dia agak pop. So rasa time tu rasa macam apa, mungkin tempat dia kat sini kot, bagi je lah dia peluang untuk orang lain dengar. So macam fikir ni biar Tuhan tunjuk jalan. Kita pun macam reda lah. So kita cakap okay on. So dia keluar pencalonan. So tapi malam tu juga aku terasa macam, jom tengok siapa yang tercalon yang dalam carta. Kita tengok. Ada kan. Ada cakap kita menang ni bang. Kita menang ni bang. Itu ayat pertama aku keluar. First week terus naik carta top. Lepas tu 2-3 pun dah top chart tak turun-turun kan. Lepas tu kita cakap ni menang ni confirm ni. Lepas tu dah bila dah tu dapat call panggilan untuk semi-final. Macam semi-final kita orang perform tu dah atas dasar macam okay guys, kita perform, kita tunjuk macam mana champion performance. So kita that mentality bawa sampai ke final. Positif kan. Maksudnya okay guys, last ingat kita dah menang. Cakap tu kita dah menang. Perform macam mana pemenang perform. Perform rasa macam champion perform lah. Puas gila lah. Lepas perform tu kalau korang perasan kita orang benjik. Puas. Puas gila tu. Tapi perform bukan dalam skala nak menjuarai. Tapi dah atas rasa sebab kita dah menang. Dah menang. Kita perasaan kita orang punya mental set kita orang kat situ. We are the champion. So dah letak dah daripada jiwa dan raga tu as a champion. So kat situ pun dah positif. So dia bukan overconfident, tapi dia bila benda yang kita buat kita dah ready, so kita dah confident. Sebab kita yakin dengan karya kita. Ya. Yang penting apa pun kita buat kita kena redha lah. Betul. Jadi benda itu benda pegangan yang utama kan. Betul. Jadi memang opening power macam Phantom of Opera. Gila lah. Memang tengok kan. Siut lah. Sebab kita dah tahu kalau yang masuk AJL ni dia akan macam mana lagu yang berdaya, lagu cinta. So satu lagi yang mengangkat martabat tu R&B pernah menang. So bila tiba korang memang orang kata daripada underground tiba-tiba boleh menang untuk Fit Sheila Hamzah. So satu benda yang luar kotak jugalah. Bila itu yang menunjukkan industri kita ni semakin orang kata menerima kehadiran genre korang. Kan? So crowd ketika tu pun sangat ialah standing ovation. Power kau tengok bila fikir standing balik, ovation, betul. aku bukanlah nak puji lah. Tapi memang yalah, tapi sebelum ni ada Hujan, ada Bang Fiz juga, Mir ke Hussein. Jadi korang ni antara yang orang kata rezeki terpilih yang untuk naik ke ni lah kan. Jadi nak tanya, selain daripada Sheila Hamzah, korang ada juga collab dengan Naim Daniel untuk OST apa tu? Project High Council. High Council. Ya. Apa Kudrat. Betul. Ya, macam mana benda tu boleh berlaku tu? Dia start sebab kita berkawan dengan Naim. Naim tu sebenarnya fan SOG. Naim Daniel fan SOG. Kalau korang pandai cari kat Twitter dia ada account personal dia yang kan kat Twitter ada header kan. Header dia pakai SOG punya lirik video lagu Terbanglah. So somehow dia daripada belajar muzik tu daripada SEM 1 lagi dia memang datang show SOG semua. Tapi kita tak kenal dia orang lah. Dia lagi tak tahu. Tapi bila dia dah dia dah there as a musician yang hebat, and then one day dia dapat dia berlakon cerita tu. So somehow the director macam like dia minta dia buatlah satu lagu kan untuk ni kan. Lepas tu dia kata aku nak buat lagu SOG lah. And then dia terus dia reach orang. Dan ketika umur tu korang pun memang still muda kan. Jadi memang sesuai lah. Aku rasa lagu Kudrat tu memang sesuai lah. Dia lagi best sebab Naim tu dia berlakon cerita tu. So dia faham inti semua benda. So bila dia bagi tahu kita dia nak macam ni, dia direction music tu macam mana kita buat. And then alhamdulillah lah the music, the song reach tempat yang mana sepatutnya lah. So bila korang dah collab ataupun feat dengan artis-artis yang orang kata yalah, dia orang tak ada band, dia orang single, artis yang menyanyi solo. So dah beberapa artis, macam mana segi tajaan lah, sponsor. So mungkin lah bila band ni kita banyak tajaan lah. Bukan dulu kalau tajaan memang baju, kasut kan, dia dah jadi macam klise sangat lah. Memang confirm lah akan approach benda tu kan. Tapi macam korang sebagai band, so mungkin lah ada Ibanez, mungkin Ziljan, macam adik kan mesti nak set yang power kan, Tama ke mungkin kan. Korang cerita proses tu pada awal tu macam mana nak dapatkan kepercayaan sponsor ni? Okay. Ni sebenarnya ni best ni ilmu lah untuk semua musician. Okay. To be honest, aku bagi tahu level aku sebagai seorang gitaris tak hebat mana. Tapi aku tahu apa yang aku main. Itu satu benda. Kita kena tahu apa kita main dan juga kita kena tahu apa style ataupun image. Image tu penting. Tapi image tak semestinya kena handsome, kena muka putih. Tapi
Okay, bila kita kena put satu idea, kalau kita nak satu gitar tu orang sponsor, kita kena tahu apa yang diorang fikir, marketing. Marketing. Bila dia put trust on us, kita main gitar tu and then sales diorang naik. So tu adalah ROI yang diorang nak lah. So daripada side aku as a guitarist, first aku dapat dulu chord, itu adalah bukti lah. Maksudnya sebelum aku ada chord, dia nampak macam Mamat ni dah ada kat gambar, dia pegang gitar tu nampak style. Dia bukan Mamat tu nampak style, gitar tu nampak style. So kita kena fikir gitar, apa yang membuatkan gitar tu rasa handsome bila dengan kita. Bukan kita rasa handsome dengan gitar tu. So kena fikir di mata diorang. Sebab diorang nak jual gitar, bukan nak jual kita. So every time tu, first image tolonglah. Kalau kau ada contoh, aku rambut genting, but that time bila kita main music rock, kita kena headbang. So bila headbang zaman tu, rambut memang kena kejung lah. So aku tak nak aku buat benda tu. So bila kita headbang, dalam gambar cantik, lighting cantik, gitar, pemilihan gitar, warna gitar, sebelum kita ada endorsement, warna gitar tu kena make sure. Bila kena lighting, masuk on foto, cantik. Bila editing, senang, cantik. Itu that's the trick. That will do the trick. So memang aku suka pakai gitar warna yang ke depan. Sebab apa? Bila main music rock metal, baju mesti hitamnya. So bila baju hitam, apa yang nak buat dia stand out? Warna striking lah. Warna striking lah, yang kontras. Kau pakai gitar hitam, baju hitam, tak nampak apa. Tak nampak apa. So mana contoh kau pakai Ibanez ke Gibson ke warna hitam, dia tak stand out. So whichever brand, tapi warna cantik, itu yang penting. So the appealing quality tu penting. Sama juga dengan adik dapat drums or cymbal. So dia kena fikir image tu. Tapi satu realiti yang korang kena tahu yang bahawa endorsement ni bukan semua benda dapat free. Dan bukan semua benda kau dapat duit. Okay. Dia memang kadang-kadang kalau contoh barang dia bagi percentage je, harga kilang je. Okay. And kalau kita bukan level yang orang kata Muse, kalau main Radiohead, gitar Terror, Steve Vai lah semua yang itu gitar baru hero, boleh dapat gitar for free tu ataupun dapat gitar dibayar. free. Maksudnya dia patang gitar dapat esok dapat baru lagi. Kita bukan level tu, dan kita bukan negara pengeluar barangnya. Makanya orang yang supplykan kepada kita pun dia akan fikir dua kali jugalah untuk longevity dia juga kan, untuk marketing dia. So orang selalu cakap best lah dapat drum sebiji. Mana ada, aku beli juga, tapi bukan harga yang standard. Itu tapi the deal, nama kita ada dalam senarai contoh adik Zildjian Artist, dalam website ada Ibanez Artist, Tama Artist kan. Itu yang paling penting sebenarnya. Betul, itu portfolio. Itu portfolio kita lah. Maksudnya itu dah membuktikan bahawa diorang pun put the trust on us. Tapi satu benda lagi satu, untuk menjawab lagi satu soalan tadi, kata pasal buat music video fund dari sponsor. SOG tak pernah ada sponsor tu music video. So macam mana? Jual baju. Duit Jual sendiri baju, semua. album. Duit sendiri semua. Most of the time memang duit saya. Kalau kecuali macam contoh kalau kita collab dengan orang, collab. Maksudnya sama-sama kita buang duit. Buang duit ke situ. So lagu Kudrat tu berapa puluh ribu kita orang habis. Untuk buat music video saja. Tapi orang tanya, ada sponsor. Mana? Sponsor kawan-kawan lah, kalau nak sponsor makanan ke, sponsor itu ada lah. Tapi dari financially tak ada. Semua sendiri. Fork out juga duit sendiri. Bayar talent semua. So setiap kali konsert memang fokus untuk ada jualan lah. Betul. Setiap kali konsert, even contoh kita dapat payment, kita tak habis semua lah. SOG satu benda tax besar. Sebelum jatuh kepada bandmates, tax is always 50%. So 50% ni for longevity band. Sebab apa? Kita nak pergi luar negara, kadang-kadang contoh show luar negara, nak buat music video, takkan nak cekau duit bandmate balik kan. Kau dah dapat duit banyak-banyak ni kan, lagi nak cekau. So benda tu bagi kita orang somehow menyelamatkan SOG dan membuatkan SOG ni panjang, umur panjang lah. Sebab kita dah tengok band-band sebelum ni, indie band lah. Kita cerita pasal indie band sebab kalau label punya kerja. So indie band ni duit semua, it's always the challenge, the worst challenge dalam indie band is duit. So memang you all survive, memang orang kata 100% untuk bermain muzik. So agak bijak lah sebenarnya kan. Dalam itu saya cakap education tu penting. Betul. Sebab perancangan awal macam tadi pun adik dia kata dah plan sampai 3031 kan, 2031 tu perjalanan 5 tahun ke depan. Betul. Umur kita pun dah 40 lah. Tapi you dah ada plan. Itu benda yang sangat bagus sebenarnya kan, dia well plan. Sebab yalah setengah orang kenapa dia tak boleh konsisten atau terus sustain dalam industri kerana income.
yang tidak menentu. Tapi bila menjaga benda tu dengan proper, tidak berjoli contohnya, tidak. Orang kata ya lah kan, bila dah jadi artis ni ujian dia lain. Betul. Memang Kan? betul. Bila pegang duit banyak kan. Betul. Tu orang kata Tuhan duga dengan rezeki banyak. Ya. Betul. Bahaya tu. Tak semua orang boleh cope benda tu. Tapi dah ada merchandise, jual merchandise, collect, itu benda yang bijak lah. So, yang boleh jadi contoh kepada yang band-band lain. Mungkin Korang ingat SOG dah sampai sini pun kita orang masih jual barang sendiri tau. Maksudnya kita orang yang post tu, aku yang post tu. dekat merch table ni, kat merch table kita orang yang Masih kat duduk merch situ. saya lepas show kita orang pergi ke merch, kita jual sendiri. Sebab kita apa? Kita orang faham kalau orang kata Peminat, ni fan service. Kita tak suka lah guna nama fan sebab kita orang rasa orang yang appreciate kita orang ni tak sepatutnya consider as fan lah. Sebab dia orang appreciate and dia orang perlukan kita orang punya orang kata bukan service, kita orang punya lagu untuk lift up dia punya day lah. and kita orang perlukan dia orang untuk support longevity kita orang juga. So it comes both way lah. So daripada segi penghasilan lagu, adik ke abang? Sama-sama lah. Banyak benda yang buat sama-sama. So Memang, idea-idea luar kotak ni. Tapi kita boleh nampak distinct karakteristik bila jauh. buat lagu. Adik is very technical. Very yang bunyi kompleks dia. Sampai kat aku memang aku mendayu lah. Macam mana kau boleh fikir bila daripada bagi heavy metal lah. Boleh lah. Then tiba-tiba ada elemen tradisional, kan ada macam gamelan. So macam mana boleh fikir nak bagi ada elemen, campur elemen tu, masuk ke elemen tu? Again lah, it's all about the first lagi, ingat asal usul. So mula-mula ingat asal usul ni macam kita kata sejarah tu penting, kita kena kenal kita punya roots. Sama juga dengan band, kita kenal kita ni orang apa, orang Melayu, and then orang Melayu ni macam mana kesantunannya dengan budayanya, dengan muziknya, seninya, keseniannya. So kita mungkin zaman makin ke depan, tapi kita kena ingat lah benda yang what makes us Melayu. Contoh kita, sebab kita orang Melayu lah. First aku dapat benda ni daripada masa belajar kat UiTM. Abang Ramli daripada Muarram. Okay. Dia lah yang cakap, sebab dia dah travel around the world. Dia cakap orang putih kat luar sana dia tak nak tengok lah kita main barang-barang dia orang. Tapi once kau main ketepuk sekali pertama ni, orang semua rebana kan. orang semua nak tanya. And kita orang dapat benda tu first hand sebab yelah kita perform luar negara, main flute, main muzik Abang main gamelan. Boleh main So flute, bila main flute depan orang, habis show semua datang nak belajar. Even the artis yang kita orang open for, the artis yang band besar kan, orang datang konsert untuk dia orang, tapi kita orang opening je. Diorang datang jumpa kita orang, how you do this? Is that what flute? Is it bamboo? So benda tu is satu cara untuk komunikasi dengan orang lain. Kita belajar dia punya ilmu, dia belajar kita. Tapi benda tu yang sebenarnya orang luar nak. Tanpa diorang tak minta. Tapi masa datang macam, apa ni? Benda tu tak sampai ke tu, dia terus tusuk kalbu tu. So benda-benda yang daripada tradisional lah, maksudnya benda yang barang-barang lama ni, itu yang somehow lebih sampai kepada orang lah. Tapi untuk aku bagi balik macam mana kita orang boleh berfikir macam ni untuk buat macam ni, sebab kita orang observe band luar negara yang dah berjaya. Contohnya Metallica, System of a Down, Sepultura. Diorang ni semua orang kata macam ada masuk roots punya benda. Contoh kalau Metallica, dia masuk country adalah diorang punya folk. Contoh kira US punya folk. So dari situ diorang buatkan heavy metal tu cantik. And then System of a Down, dia masukkan di bunyi-bunyi yang very macam Armenian. Middle East tu. Walaupun dia duduk kat US, muzik new metal, dan sekarang lagu diorang baru hit 2 billion kat streaming platform. So macam Sepultura, diorang bawa Brazilian punya tribe culture, and benda tu orang akan ingat. Benda tu yang orang akan ingat. Orang tak nak tengok. Contoh kan, orang main music heavy metal, semua benda sama je. Nanti orang macam dia akan dengar yang paling bagus je. Yang lain-lain tu dia macam nanti kau tiru ni, kau tiru ni, kau tiru ni. Just another band. Playing western shit. Kenapa kita orang nak main macam contoh kita main macam muzik yang diorang pernah main. So kita create something, kita pakai ideologi diorang, which is ambil diorang punya folk kan. So kita punya folk apa? Muzik tradisional kita lah. Muzik tradisional kita kaya pula, banyak gila. Nusantara ni besar. Sebab tu kita seronok explore kat situ. Bagus lah. So ada elemen-elemen tradisional tu, orang kata mengingatkan semula pada tanah air kita lah. And satu lagi kan,
jangan sampai umur kita dah tua baru kita nak start main muzik tradisional. And kalau kita nak anak muda dengar muzik-muzik tradisional ni kan, tak perlu tunggu tua, dan kita kena inject benda tu dalam dalam modern punya muzik. Dan jangan memaksa sangat inject tu. Macam orang kata kalau main muzik asli kena muzik asli je, tak boleh. Orang muda akan macam ni muzik bapak aku. So buat muzik diorang tapi bubuh sikit. Slow. Tahun lepas ada single? Tahun lepas ada. Tahun ni pun ada. Tahun ni ada? Baru je keluar. Bila release? Baru sangat. Baru sangat ni. Baru. Korang baru perform dekat mana? Indonesia? Betul. Hammersonic Festival. Dekat mana tu? Jakarta. Berapa bulan? 3 bulan? 2 hari bulan. 2 hari bulan. Dia festival tu 2 hari, 2 dengan 3. So ada tak tengok? Ada tengok. Hammersonic Festival ni merupakan festival metal, festival rock music yang paling besar dekat Asia Tenggara. Paling besar. Ya. Berapa lagu sana? Kita orang alhamdulillah kita orang dapat slot persembahan sejam lah. Puas hati So kita orang tak tahu, kita orang ingat setengah jam lah. Sebab kita orang main main stage. Macam mana penerimaan sana? Power kan? Lain. And feel the best sebab SOG dah selalu pergi Indonesia. Pergi especially Jakarta, Medan, Bandung tu. So somehow kita orang orang dah tahu the surface of SOG. Tapi to for them to experience kita orang punya full set performance tu, bagi diorang memang kita orang dapat banyak compliment dan alhamdulillah daripada organizer sendiri macam betul-betul organizer tu, owner event tu datang kita orang sampai ajak lepak makan 2 malam lepas show tu. Lepas show dia cakap, "Oi, you guys perform sangat bagus." Katanya, teman aku banyak yang dia tunjuk lah ni. SOG bandnya keren. Macam, wah. Okay. So alhamdulillah kita made an impact lah kat sana. So kita orang harap there will be more dekat Indonesia insyaAllah, sebab kita orang pun nak release album baru. So mungkin banyak juga akan turun ke bertapak dekat Indonesia juga. And kita ada plan juga next year something big gonna tak boleh announce sekarang tapi something to do with Indonesia juga lah. So nak menembusi pasaran Indonesia, industri Indonesia ni bukan satu benda yang mudah kan? Sangat susah. Betul. Walaupun sebab kita nak main liga diorang. Contoh kita kat sini ada 1 Siti Nurhaliza, diorang ada 10 Siti Nurhaliza. So kita ikut nisbah penduduk lah, 1 nisbah 9. Kita 30 berapa juta, diorang 270 juta. So bayangkan kalau ada satu SOG, diorang sana ada 9 SOG. So dalam 9 SOG tu diorang nak kena satu je yang jadi king. So kita kat sini dah selesa. So that's why kat sana diorang always striving, diorang always strive. So benda tu yang somehow menjadi faktor yang ekstra kenapa Indonesian artist lebih sedikit daripada Malaysian artist. Sebab apa? Faktor penduduk sebenarnya. Itu je. Macam mana kau nak pastikan korang terus relevan di dalam industri sana? Apa planning korang sebenarnya? Banyak sebenarnya planning tu. Banyak. Itu dah yang 5 tahun tu. Dah siap plan lah? Tak, plannya asalnya lain. Tapi lepas festival tu kita kena rewrite balik. Betul. Kena buat balik. So aku dengan abang, bang, kita kena meeting yang sangat serius ni. Meeting serius tu. Sebab ada opportunity yang agak besar dekat situ. Untuk kita orang teruskan career kita orang di sana. So cara orang kata nak tweak balik tu again lah, first kolaborasi is always yang orang kata extra point. So kolaborasi apa? First cara kolaborasi orang sana. Kau kat Malaysia duduk dengan label? Tak ada. Sendiri Mana ada label. Indie for life. Cumanya kita orang sekarang by far kita orang dah collab. Baru ni kira ada release lagu dengan band, vokalis band 510. 510 ni kira band rock macam kita orang yang besar gila dekat Indonesia. Nombor 1 lah. Tapi sebelum ni last 2 years kita orang ada release lagu featuring For Revenge punya vokalis. For Revenge ni adalah lagu dia nombor 1 dekat Spotify diorang. Nombor 1 Indonesia. Maksudnya lagu pop diorang pun kalah dengan For Revenge punya ni. So kita orang dapat work dengan diorang. Dan diorang adalah kawan kita orang. Memang kawan kita orang yang sebab tu kita orang kerja dengan diorang. So again lah, networking is key. Kau pergi sana, contoh pergi Indonesia, kau kenal orang, kau berkawan dengan orang. Tapi again lah, there's a fine line between kawan dengan kipas lah. Tapi yalah. Tapi ada barang, tak ada networking, tak jadi bro. Betul. That's why benda tu kena along the way lah. Maksudnya kau ada talent tapi kau tak pandai networking, kau still susah. Sebab benda tu perlu. Sekarang banyak artis yang tak jaga networking. Ni satu, artis kena belajar PR skills. Betul. Sendiri. Sebab apa? Lagi especially independent artis. Sebab kalau artis di bawah label,
PR semua buat kerja lain. So artis duduk Tunggu in fact, je. dia suap. So one day bila dah tak ada label dorang, Tak tahu buat apa-apa. dia akan macam aku macam tak ada parents lah pegang tangan. Tak ada orang nak pimpin. So that's why kita orang ada pengalaman being independent since day one. Daripada 2008 contoh, daripada band, daripada first gig tu sampai ke hari ni tu, dengan experience tu kita orang tweak how to penetrate Indonesia sekarang ni. So korang hari biasa memang akan hari-hari macam ambil lah sangat tu, mungkin lah korang ada fikir nak buat jual merchandise hari-hari biasa, ataupun korang lebih pada praktis atau jamming. Practice tu akan ada semua, macam alhamdulillah kita orang dah ada studio sendiri, and somehow kita bagi HQ lah. HQ. Kat mana tu? Dekat KL, kat Taman Tun. And the studio tu adalah tempat kita orang berkarya, dan juga kita orang punya management punya kerja lah. Maksudnya semua benda kat situ, and merge semua kat situ. And benda tu bila centralize, senang. Orang datang masuk and kita akan berkarya senang. Bila kita nak work and meeting pun somehow Taman Tun tu adalah somehow macam heart of art punya art community dekat KL. So senang, center. Orang akan memang datang situ. So benda tu adalah satu plus point lah. So macam kawan kita lah Rudy kan, Nastia dia memang ada studio sendiri untuk produce semua. So bila bersembang dengan dia tentang industri pun, dia pun memikirkan benda sama. So macam mana orang nak appreciate, itu benda utama lah. Bukan sekadar menjual kan. Betul. So kalau orang appreciate ni, orang akan faham lah dia punya dia faham target audience dia apa. Kan. Jadi baguslah, you all boleh belajar daripada from scratch, lepas tu boleh handle sendiri tanpa bergantung harap dengan orang lain. So benda ni proses yang mungkin orang lain tak dapat. So you dah faham dah lah keadaan keperluan industri semasa di Malaysia dan keperluan industri di Indonesia yang kau nak bakal tembus ni. So nak buat album sendiri pun kau dah tahu macam mana. Jadi kalau ada lain dapat offer yang lain nak main-main dengan SOG ni, sorry lah kan, boleh kata sorry lah, sebab korang daripada tak ada apa-apa, sorry to say lah. So sampai ke tahap ni, so memang tak boleh simpi-simpi nak main-main dengan SOG dengan knowledge ni lagi kan. Dengar tu. Kan mungkin next album kan, korang target ada berapa lagu? Okay, next album kita akan buat project twin album, di mana banyaklah. Metallica ada buat Reload, System of a Down ada Mesmerize, Hypnotize, dan SOG insyaAllah akan ada Mahkota dan Tahta. So twin album ni adalah sebuah proses buat lagu banyak-banyak, and then dia akan split pada 2 album. So insyaAllah kita akan release first album ni yang berjudul Mahkota, akan ada 10 lagu, dan bestnya conceptual album kali ni ialah lagu-lagunya semua kita collab dengan orang. Okay. Kan kadang-kadang dia kata scream tu kan, wah bising kan, tapi Scream is a form of expression. Kau marah tak? Itulah Orang marah mestilah ada cara dia je kan. Sama lah. Kau pernah tak orang tegur, bingit lah gua ni? Tak pernah. Banyak je. Banyak je. Biasa je. Siapa macam ni lah. Siapa suka dengar, contoh kat kafe ni tiba ada orang jerit marah, jerit. Mesti tak suka kan. So tak semua orang suka Noise pollution lah. So, tapi kita tengok tempat. Sama lah. Muzik kami adalah untuk orang yang ready untuk mendengar. Kalau tak ready, kita faham. Jadi geng, ni nak penutup lah ni. Okay. So memang kalau ikutkan kita ni memang tak cukup banyak lagi soalan sebenarnya, tapi apa yang SOG dah bagi ni, orang cakap memang solid lah. Memang solid. So akhir kata, adakah kata-kata ataupun nasihat kepada pemain-pemain industri yang baru nak berkecimpung dalam industri muzik, walaupun dia dalam underground ke, mungkin you boleh share? Okay, first of all, again thank you dan and Pod sebab sudi invite kami berdua join podcast ni, and sedikit sebanyak lah kalau nak tanya, bukanlah menasihati, tapi menunjukkan satu idea lah, pendapat kepada yang baru-baru ni, ataupun yang mungkin dah ada pun dalam industri. Kita kalau kita macam contoh, tak perlu ikut, tak apa, tak kisah. Tapi selagi boleh kita berkarya, ingat yang atas. Sebab apa-apa karya tu semua datang daripada dia. Bukan kita punya, kita pinjaman. Kita ni hanya medium je. Kita ni hanya perantara. So ingat, benda yang dapat kepada kita tu, itu amanah pada Tuhan. Milik dia. And dia bagi amanah untuk kita hidangkan kepada orang lain. Itu yang orang penting. Orang yang memerlukan. Jadi kalau benda tu kita bawa kepada benda yang negativity, itu kita tu. Sebab Tuhan dah bagi. So apa? It's up to us untuk kita hidangkan. Again, seni cerminan masyarakat tu je. So adik,
Aku harapan aku adalah supaya kita jangan ngejudge jangan menghakimi seni itu benda yang tidak yang kurang baik. Jangan kita hakimi benda tu di kasta yang rendah. Seni juga benda yang penting dalam kehidupan. Korang boleh try untuk hidup dekat hidup korang ni dalam contoh seminggu sebulan ke tanpa seni, tanpa apa-apa benda form of seni. Try. Nanti korang datang jumpa kita orang balik jawab. Tapi macam mana at the end of the day, seni ni macam cakap cerminan hidup. Kenapa? Kalau contoh zaman dulu semua, last orang gali-gali tengok diorang punya hasil architecture, seni pakaian dia, ketenunan, hasil karya tulisan, poetry. Selain akademik juga, tapi benda ni pun part of yang banyak dibincangkan. Jadi orang abang kata seni tu cerminan tamadun tau. Maksud cerminan tamadun bukannya kita tengok 10 tahun yang belakang, bukan. 1000 tahun. So cuba ingat 1000 tahun yang akan datang, diorang akan tengok, tahun 2000 orang dengar muzik apa apa yang boleh dibanggakan pada era kita ni. So AI. kita at the end of the day, kita kena decide kita nak pilih jadi orang itu ataupun orang yang begini, orang semua nak jadi orang yang membuat perubahan ataupun orang yang terpilih lah, terpulang. Itu masing-masing punya pendapat, masing-masing punya cara. Dan aku nak advocate, jadilah manusia yang sebaiknya. Pilihlah yang apa yang korang nak buat. Jenuh aku orang kena edit ni. Jadi thank you SOG. Thank you Dan. Okay, Thank you, sebab Pod. sudi untuk bersama dengan kita untuk podcast episod kali ini. Jadi tidak lupa juga terima kasih kepada Pod kerana sudi membawa SOG jadi dah sabar sikit SOG dah cerita. Mungkin korang banyaklah dah muzik sekarang ni ataupun artis penyanyi nak jadi pelakon, tak ada? Taklah, tak mungkin lah. Kalau kita tak berbakat, jangan kot. Okay. Alright, itu je daripada kami. Terima kasih juga kepada penaja yang menaja lokasi ini, iaitu 21 Cafe. Habis ni. Habis Aku tak sempat sebab aku dah habis before. Kerana sudi menaja tempat ni untuk kita adakan podcast untuk episod kali ini. Jadi itu saja. So bagi yang di luar sana untuk mendapatkan update terbaru daripada Pod, bolehlah terus ke channel YouTube Pod Ipoh. Boleh like, share and subscribe. Itu saja daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum.